الحمد لله الذي من علينا بنعمة الأولاد وفتح لنا من أسباب الهداية كل باب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, saya berpesan kepada diri saya dan seterusnya kepada hadirin sekalian agar sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala larangan dan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia serta keselamatan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk mendidik anak-anak menuju ke syurga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak adalah amanah di samping anugerah Allah yang sangat besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar, yakni layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Ayat ini memerintahkan orang beriman untuk melindungi diri dan juga keluarganya dari siksa api neraka dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kemaksiatan dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada keluarga serta mengingatkan tentang pentingnya tanggungjawab setiap individu dalam menjaga keluarga. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah Ta'ala, anak-anak adalah amanah yang Allah letakkan di atas bahu setiap ibu bapa. Mereka ibarat kain putih, bersih tanpa noda. Sama ada anak itu membesar menjadi saleh atau sebaliknya. Ia sangat bergantung kepada cara kita mendidik dan membimbing mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Maksudnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka ibu bapalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelaslah bahawa ibu bapa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mencorak kehidupan anak-anak. Jika didikan ke arah kebaikan yang diberi, maka anak akan membesar dengan akhlak mulia dan iman yang teguh. Jika dibiarkan tanpa bimbingan, mereka akan hanyut dalam arus dunia yang menyesatkan. Menanam akidah yang benar
Sejak anak masih kecil adalah tunjang membentuk anak-anak. Perkenalkan mereka kepada Allah. Ajarkan mereka siapa pencipta mereka. Dan tanamkan rasa cinta kepadanya. Setiap Muslim wajiblah mengutamakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan dan menjauhi segala bentuk maksiat yang boleh merosakkan iman dan akhlak. Jika tanggungjawab ini ditunaikan, ia bukan sahaja menyelamatkan diri ibu bapa daripada azab, tetapi juga menjadi sebab anak-anak membesar sebagai hamba Allah yang taat dan menjadi saham pahala buat ibu bapa berpanjangan. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Ta'ala, kita kini berdepan dengan pelbagai cabaran besar dalam mendidik anak-anak. Antaranya ialah yang pertama, pengaruh gadget dan media sosial. Anak-anak lebih banyak menghabiskan masa dengan telefon pintar berbanding membaca Al-Quran. Kedua, budaya hiburan melampau, program televisyen, muzik dan filem yang tidak mendidik jiwa menjadi santapan harian. Ketiga, pergaulan bebas. Anak-anak mudah terdedah dengan gaya hidup hedonisme dan pergaulan yang merosakkan akhlak. Dan yang keempat, kelemahan institusi keluarga. Ibu bapa terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan pendidikan agama anak-anak. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, cabaran ini boleh menghalang anak-anak daripada mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan beberapa kisah yang boleh menjadi panduan dalam mendidik anak. Antaranya ialah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang bermaksud, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar." Surah Luqman ayat 13. Kemudian Sayyidina Luqmanul Hakim menasihati anaknya tentang salat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, tawaduk dan menjaga akhlak. Ini menunjukkan pendidikan anak mesti bermula dengan akidah, kemudian ibadah dan juga akhlak. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah yang dihadapi bukan untuk dirungsingkan, tetapi perlu diurus dengan ilmu dan cara yang betul. Sehubungan itu, suka saya mencadangkan beberapa pendekatan yang boleh diambil dalam mendidik anak menuju syurga. Yang pertama, akidah yang benar. Akidah adalah asas kepada segala amal. Tanpa akidah yang kukuh, ibadah dan akhlak seseorang mudah tergugat. Sejak kecil, anak-anak perlu mengenal Allah sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam semesta. Mereka juga perlu diajar mengenal sifat-sifat Allah yang utama, seperti Maha Pemurah, Maha Mengetahui, Maha Adil, supaya hati mereka sentiasa terpaut kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Maksudnya, oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Akidah yang benar akan membentuk jiwa yang yakin, tidak mudah terpengaruh dengan fahaman songsang, dan bersedia menghadapi cabaran hidup dengan kebergantungan penuh kepada Allah. Kedua, ibadah sebagai benteng hidup. Ibadah adalah penghubung antara hamba dan pencipta. Anak-anak perlu dibiasakan dengan ibadah seawal yang mungkin, khususnya solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abnu 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Maksudnya, suruhlah anak-anak kamu bersolat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka dengan pukulan mendidik, bukan menyakitkan, jika mereka meninggalkan solat tersebut ketika berumur 10 tahun, dan pisahlah antara mereka di tempat tidur. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Solat bukan sekadar kewajipan, tetapi menjadi benteng daripada perbuatan keji dan munkar. Apabila anak-anak dibiasakan dengan ibadah solat, puasa, membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir, hati mereka akan menjadi lembut, disiplin terdidik, dan hidup mereka akan lebih teratur. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pendidikan akhlak perlu bermula sejak kecil, kerana akhlak adalah cermin peribadi seseorang. Anak-anak perlu diajar bersopan santun dalam percakapan dan perbuatan, mengamalkan sifat jujur dan amanah, berkasih sayang, menghormati orang tua, dan menjaga lidah daripada kata-kata dusta, umpatan dan matihah. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Anak-anak perlu dibimbing supaya mencintai ilmu dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Ilmu yang bermanfaat akan melahirkan generasi berfikiran matang, berakhlak tinggi, dan mampu memberi sumbangan kepada masyarakat. Selain ilmu akademik, ibu bapa perlu memastikan anak-anak mempelajari ilmu agama seperti fardu ain, bacaan Al-Quran, sirah Nabi SAW, dan asas hukum ahkam di dalam Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita muhasabah. Apakah kita telah mendidik anak-anak kita dengan sebaiknya, atau kita lalai sehingga mereka terjebak dengan budaya yang merosakkan? Marilah kita mengambil pengajaran bahawa mendidik anak menuju syurga bukan sekadar tanggungjawab, tetapi amanah besar yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak adalah anugerah, namun juga ujian yang akan menentukan sama ada kita berjaya atau gagal di sisi Allah Ta'ala. Ingatlah, keluarga yang beriman dan beramal soleh akan dikumpulkan bersama di syurga. Oleh yang demikian, mimbar ini menyeru agar kita bersama-sama memperkukuhkan akidah anak-anak kita, membiasakan mereka dengan ibadah, memupuk akhlak yang mulia, membekalkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi teladan yang baik di rumah. Jadikan rumah kita sebagai madrasah yang mendekatkan seluruh ahli keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha ini kita dikurniakan zuriat yang saleh dan salihah, yang menjadi penyejuk mata dan hati, serta menjadi asbab kita sekeluarga dikumpulkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al awladana minas salihin was salihat wa barik lana fi dhurriyyatina waj'alna wa iyyahum fi jannatin na'im wa na'udzu bika min jafa'il qulub wa dhalalil tariq. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dalam kalangan keluarga yang soleh dan solehah. Berkatilah keturunan kami, satukan kami bersama mereka di syurga-Mu ya Allah yang penuh kenikmatan, dan lindungilah kami sekeluarga daripada hati yang keras serta jalan yang sesat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman beserta keturunan mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, kami hubungkan keturunan mereka dengan mereka di syurga nanti, dan kami tidak mengurangi sedikit pun
dari pahala amal-amal mereka. Tetapi setiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمير الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه، وولي عهده ولياتك شرف الدين بدلي شاه ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.